Hai, saya Dr. Ibrahim dan hari ini kita akan berbicara mengenai penjagaan selepas prosedur bone grafting. Yang pertama, untuk 24 jam pertama, elakkan berkumur, meludah serta makanan dan minuman yang panas. Kedua, kita disarankan untuk diet cecair pada hari pertama, diikuti dengan diet yang lembut pada hari kedua dan anda boleh kembali kepada diet yang normal pada hari ketiga. Namun, terus elakkan daripada makanan yang keras dan rangup seperti kacang dan jambu batu di kawasan pembedahan selama 6 bulan. Ketiga, elakkan menggunakan ubat-ubat kumur, hanya gunakan air garam yang bermula pada hari kelima. Keempat, elakkan memberus di kawasan pembedahan selama 3 hari pertama, gunakan berus yang lembut untuk menjaga kebersihan mulut. Kelima, jangan gunakan floss air di kawasan pembedahan selama 6 bulan. Keenam, jangan merokok. Ketujuh, habiskan antibiotik dan makan ubat tahan sakit seperti yang telah ditetapkan. Kelapan, elakkan menekan atau menggosok kawasan pembedahan dengan lidah atau jari selama 6 bulan. Kesembilan, ambil suplemen kalsium dan vitamin D setiap hari untuk hasil yang terbaik. Kesepuluh, sakit dan bengkak selepas pembedahan adalah normal. Kadang-kadang, bengkak boleh berlanjutan selama 3 hingga 5 hari, bergantung kepada setiap individu yang berbeza. Kesebelas, sebilangan kecil orang mungkin mengalami lebam pada kulit di sekitar kawasan tersebut. Jangan risau. Ke-12, sila berjumpa dengan doktor gigi anda jika anda rasa tidak selesa atau sakit selepas 2 minggu pembedahan. Itu saja daripada saya. Semoga cepat sembuh.